cadangan yang dilakukan oleh mana-mana pemain Terengganu di hadapannya. Peluang untuk Terengganu. Setidak-tidaknya mengubah angka kosong itu kepada 1. Kesilapan yang dilakukan oleh Zainul Zahid membuka ruang kepada pemain Terengganu ini untuk mencipta jaringan. Saksikan di sinilah jaringan yang disempurnakan oleh Hafizi Ismail. Kedua yang cukup bermakna untuk Terengganu. Ada menerusi pemain berjersey nomor 10 Hafizi Ismail. Terengganu bergerak. Tolakan ke sebahagian atas untuk Iqman Nazmi. Iqman Nazmi merapatkan jurang jaringan kepada Terengganu. Meletakkan 3 jaringan untuk Terengganu. Semakin hampir. Dekan melonjak gembira.